ini tak jadi, masalah besar melanda pasukan Untitled. Okey, kita nak tengok map mana yang akan terpilih. 2 kali Broken Wall. 2 kali broken wall, yes. Map mana yang Spending. akan terpilih? Flying Flying Cloud. Cloud. Oh, ini baru betul Battle of the Clouds. Skyz dengan Skyza. Dulu pakai Oh, satu. Jazz Kelantan masih lagi first pick. GMX. Curi. Tapi mereka boleh dapatkan lapu-lapu dekat sini. Ya. Lapu-lapu Lancelot. Choose my own path. Alhamdulillah. Your team is Diorang respect Kimin, diorang ban Baxia dan juga Fedrin. Ya. Tapi masalah dia sekarang besar untuk pasukan Games My Kelantan. 2 game berturut-turut Maima perform bersama dengan Kimi, berjaya untuk dicuri juga. Jadi kau curi something, aku pun curi something. Untuk pasukan Games My Kelantan, adakah Maima nak menggunakan pendekatan dengan hero high ground ataupun hero DPS sekali lagi? Mereka Ataupun menggunakan Cyclops. Ya, DPS sebenarnya hero tu. Okey, Gatot diambil untuk menyukarkan Rasi menggunakan Kalia. Tapi bagi pendapat saya, ambil je lah Kalia ni. Diorang takut sangat nak kena counter dengan Gatot. Sebab Mak Din memang hidup mati Gatot. Boleh je saya rasa nak ambil Kalia terus untuk Untitled macam tadi Chief katakan. Bukan pasal takut counter ke apa kan, tapi kalau tengok dekat position dekat game first dengan game kedua pun dia masih lagi conditional tau untuk pasukan US Kelantan. Walaupun ada Gatot kacau untuk Madin sikit, tak ada masalah pun nak pick Kalia. Bawa masuk draft yang berbeza. Jadi dia macam surprise juga untuk pasukan US Kelantan macam mana mereka nak tangani situasi tersebut. Tapi menarik untuk pasukan daripada Untitled, mereka tidak memilih untuk mendapatkan lapu-lapu, di mana mereka menunjukkan yang Arlot terlebih dahulu jadi sebagai pilihan utama sekarang ni. Nak tengok Kimin nak tunjuk Akai dia ke, atau dia nak tunjuk dia punya Hayabusa sebab tak ada Lancelot. Rasa Akai lebih baik. Akai, Grok masih lagi terlepas untuk pick yang seterusnya. Lancelot tidak memilih pendekatan untuk menggunakan tank jungler, malah Lancelot yang digunakan oleh Kimin. Tak ada statistik yang begitu baik berpihak kepada Kimin dengan penggunaan Lancelot. Tapi kita tengok macam mana kini dalam keadaan yang tertekan untuk pasukan Untitled. Di mana kita bincangkan sebelum ini, pasukan Untitled sangat berkesan untuk melakukan gerakan positif sekiranya mereka berada dalam keadaan tertekan. Right, sekarang ni dengan adanya gereja daripada pasukan GMX, mereka mungkin boleh ban teruslah Retail tu. Tak nak dijadikan sebagai salah satu hero yang boleh counter kepada pengambilan Granger, ataupun mereka nak ban juga hero yang akan digunakan, iaitu Harith, dari hero yang mampu untuk berikan tekanan di bahagian good lane untuk digunakan oleh Skyz. Cuma sekarang ni Untitled, kan ingat ini bermain dengan Flying Cloud. Kita masih lagi tak nampak impact macam mana Cloud tu guna ketika nak defend. Ya. Sangat susah, conditional sangat. Orang boleh nampak, melainkan kalau kita naik Cloud tu, dia alimunan. Mesti ada impak yang sangat Conceal. macam conceal lah. Dia naik atas kita tak nampak. Tapi awal tu nampak kan? Asal lawan ni gerak? Nak hujan ke? Tak ada. Leonardo tak tahu awan. Confirm tu Flying Cloud kalau dapat awan. Mana nak tahu? Yang keluar terus dengan pengeluaran band yang seterusnya bagi pasukan Untitled. Grok terus. Oh, Grok dah kena ambil. Ambil Grok. je kot. Apa ni? Siapa? Kalia. Ataupun Chow daripada Rasi tadi pun not bad. Satu boleh paksa Skyza gunakan Purify, Maima pun gunakan Purify. Kalau guna Kalia pun sama, cuma tak se-agresif Chow lah. Untuk pasukan Untitled, kalau mereka mahukan, cuma untuk Games My Kelantan ada satu hero terbuka tau, Maima. Cloud. Come on Maima. Lunox. Kalau boleh. Lunox Gatot not bad. Lunox Gatot satu hero setup dekat bahagian USP lawan dengan si Arlot ni. Cuma senang kena pancing Brilliance je lah. Tak ada masalah sebenarnya. Kalau dalam keadaan dia tengah menyerang, ada damage yang tinggi. Tapi kalau mereka dah high ground juga, tak ada masalah Farsa. Lapu-lapu telah pun diambil. Oh, Kadita. Wow. Sekurang-kurangnya ada sisi, sekurang-kurangnya ada knock-up untuk membatalkan Blazing Duet. Ciao. Okay. Right, Chow terus saja diambil oleh pasukan daripada Untitled. Perlawanan yang akan menentukan adakah pasukan Untitled mampu untuk pergi ke playoff dengan mengharapkan keputusan pasukan lain, ataupun GMX mampu untuk menutup MPL Malaysia dengan kemenangan. Menutup peluang lah untuk pasukan Untitled
Tapi untuk pasukan Untitled, kemenangan mereka untuk pusingan yang ketiga ini memang sangat-sangat diperlukan oleh mereka supaya mereka berada di situasi yang masih lagi boleh tarik nafas seketika sebelum mereka nak menunggu keputusan untuk match yang kedua petang nanti. Tapi ini sememangnya akan satu perlawanan yang lebih sengit antara pasukan Jets Kelantan dan juga pasukan Untitled. Satu pasukan yang perlu untuk dapatkan slot pergi ke peringkat playoff selepas ini. Slot yang terakhir mungkin tak kira pasukan GM Kelantan ataupun pasukan Untitled. Jadi kita akan saksikan perlawanan penentuan antara slot yang terakhir. Mungkin tak kira untuk pasukan Untitled atau pasukan Games My Kelantan. Kita akan terus meluncur masuk ke dalam lockdown untuk perlawanan penentuan antara Jets Kelantan dan juga Untitled. Wow, tak. Sekarang ni waktunya tuan-tuan dan puan, tiket telah pun dijual dengan harga normal, tapi grand final tiketnya telah pun officially habis. Sold out, yes. Sold out, yeah. Kalau anda ingin dapatkan tiket, boleh hubungi Iris dan juga Mouse. Dan juga Sid. Lafel dan juga Gideon. Dan juga Adin, Syamilo, dan Sarakuri dan Swatu dengannya. Jadi sekarang ni waktu yang perlu kita berikan tumpuan terhadap pasukan Untitled dan juga JMX untuk mereka bermain dekat game yang ketiga. Kali ini Storm menggunakan Kimi. Kali ini dia menggunakan hero agresif. Dua kali menggunakan hero yang berunsurkan utility. Kali ini dapatkan hero yang mampu untuk sedikit sebanyak berikan impact dekat bahagian tengah. Kena pula skill Maima. Kena tunggu dapat kena dia punya ultimate baru boleh bergerak agresif. Dan sekarang untuk pasukan Games My Kelantan, sebenarnya mereka perlu untuk bergerak juga ke depan bagi memastikan bahawa kawasan river itu mereka punya. Kelebihan Kadita di sini adalah dari segi semak yang boleh untuk digunakan. Lagi banyak semak yang boleh untuk digunakan pakai bagi gerakan ambush boleh untuk dibuat. Lagi susah untuk Untitled bergerak, terutamanya apabila ada ambush yang mematikan pasukan Untitled sendiri dengan boost damage daripada Rough Waves. Okay, untuk fasa permainan lebih kepada masing-masing cuba untuk dapatkan kedudukan yang selesa. Dekat bahagian bawah ada pertempuran yang mungkin akan dilakukan. Tapi kalau kita tengok di mana pasukan Jets Kelantan juga Untitled, daripada pusingan pertama sehinggalah pusingan terakhir, mereka pada fasa permainan tak memberikan fokus terlalu banyak kepada goal lane untuk mereka lakukan satu rotasi sebab dia pergi ke arah EXP lane. Ini lebih kepada supaya mereka dapat memastikan EXP lane mereka berjaya untuk capai level 4 dan mereka boleh mula untuk melakukan pergerakan ke arah tentang yang pertama. Pertamanya sekarang ni untuk perebutan turtle menjadi penentu untuk pasukan Untitled juga. Kimin, lihat dulu di mana dia berada. Dengan Fatal Execution. Oh, tak berjaya pula. Jaja dapatkan turtle yang pertama untuk pasukan Jets Kelantan. Tetapi untuk pasukan Untitled mereka bukan kehilangan nyawa. Bahkan Jaja ditumbangkan. Kimin juga ada 1-1. Siska, nyawa yang sangat rendah. Masih lagi cuba didapatkan dihakis begitu sahaja oleh Badins. Senang mudah untuk dilunturkan nyawanya. Setelah dengan kemenangan turtle tersebut, extra shield berjaya untuk diperoleh. Pasukan Untitled hilang sekali lagi rentak kanan mereka dengan pengambilan neutral objektif yang perlu untuk dipersoalkan. Sekarang ni untuk Games My Kelantan di bahagian bawah mudah hakis terus gold plating, dan apabila Monster mendapatkan gold plating gold yang lebih banyak daripada Arlot, pastinya asalkan di bahagian peperangan nanti lebih break untuk diterima oleh pasukan Untitled. Ya, kita boleh nampak bagaimana gerakan yang cuba dilakukan oleh pasukan JMX dengan menggunakan lapu-lapu tersebut. Mereka akan terus saja pergi ke bahagian belakang dengan lebih kerap. Dengan adanya kelebihan lapu-lapu, agak questionable juga kenapa pasukan daripada Untitled sendiri yang tidak menginginkan lapu-lapu tersebut. Tapi masih lagi terlalu awal, gerakan akan dilakukan daripada pasukan JMX. Tapi tak berjaya untuk dapatkan rasi. Gerakan yang agak agresif daripada pasukan Jets Kelantan di saat mereka cuba untuk memberikan bantuan kepada Jaja untuk dapatkan posisi yang selesa. Tapi ini baru masa minit yang ketiga, hampir nak masa minit yang keempat. Boleh dikatakan untuk kedua pasukan mereka masih lagi cuba untuk dapatkan rentak permainan. Tapi kalau tengok daripada segi posisi, pasukan Jets Kelantan nampak lebih selesa dengan kedudukan mereka. Tambahan pula daripada sudut ekonomi pun mereka cuba untuk jarakkan dengan lebih segera. Apabila tambahan 1,000 gol kalau dibandingkan dengan pasukan Untitled, bila masuk fasa minit yang keempat, dah ke arah nak dapatkan tatan yang kedua. Perubahan kita lihat untuk pasukan Untitled sekarang ni, mereka lebih awal untuk berada dekat kawasan turtle. Tetapi masih lagi belum kita lihat improvement daripada Kimin daripada segi penggunaan retribution. Dan di bahagian goal lane belum lagi kena kacau oleh kedua-dua pasukan. Sama ada daripada Games My ataupun daripada Untitled itu sendiri. Melihatkan Jaja, kawasan yang sangat terbuka sebenarnya duduk dekat smart hill sebelah kiri. Kalau ada pick terus oleh goal lane yang berkunjung tiba akan menjadi masalah besar
bagi pasukan Gesmai Kelantan sekiranya mereka hilang jungler mereka. Permulaan tetap terlebih dahulu dengan River yang berjaya untuk membuatkan pasukan Untitled berkumpul di kawasan Turtle. Kita lihat bagaimana kualiti retribution sekarang ni untuk pasukan Untitled. Kita lihat sekarang pasukan daripada Untitled akan menggunakan storm sebaik mungkin. Gerakan yang baik dilakukan oleh pasukan JMX agak sikit agresif. Terus saja menyekat Siska. Flicker terpaksa digunakan dengan lebih awal, tapi dalam masa yang sama Kimin mencuba sebentar tadi. Tapi untuk pasukan JMX Kelantan, mereka tahu itu hanyalah sekadar gerakan tambahan saja daripada pasukan Untitled. Sebaliknya mereka sekarang ni menunggu peluang untuk mereka mula untuk melakukan tarikan Turtle yang kedua untuk pasukan JMX Kelantan. Ya, masih lagi 13-1 pasukan daripada JMX tampak sikit berada di bagi harapan di segi kutipan gol. Tapi gerakan daripada pasukan Untitled sebenarnya kita tidak boleh mengambil remeh. Mereka juga mampu untuk dapatkan sesuatu. Badi diberikan asakan. Ada satu tendangan akan dilakukan. Lawatan Regalia dilakukan. Flicker terpaksa dilepaskan. Tapi Madin nyawa dia cukup rendah, hilang di tangan Storm. Turtle yang kedua nampak gaya percuma. Sekali lagi untuk pasukan JMX Kelantan. Kimin sempat terjadi oleh Skyzar dekat bahagian belakang. Siska hampir dikejar tapi Siska tumbang juga dalam monster. Apabila dia asak berterusan, dua pemain daripada pasukan Untitled gugur pada minit yang kelima. Bisa dapatkan Turtle yang kedua untuk pasukan GMX Kelantan. Nampak tahu Kimin ni sangat-sangat risau untuk memulakan Turtle terlebih dahulu, lebih memilih untuk mendapatkan team fight. Sebab dia tahu dia akan berkemungkinan besar kalah Turtle sekali lagi kalau dia teruskan Turtle itu walaupun dalam keadaan ramai orang pasukan GMX Kelantan berada di dalam satu kawasan yang sama. Jadi dengan pemilihan team fight itu, Kimin merasakan bahawa dia lebih selamat sekiranya dia menang perang. Tetapi kelebihan tersebut mula dipadamkan apabila Kimin sendiri yang dikorbankan. 5 berbalas 2, mereka kalah 2 kali dari segi Turtle. Pasukan GMX nampak seperti dah respon dengan kekalahan mereka dekat game yang kedua setelah tadi. Mereka mula memegang dengan cukup baik. Monster juga memberikan 80 dengan cukup cemerlang sekarang ni untuk pasukan dari GMX. Pasukan Untitled, adakah mereka dah mula untuk rasa give up sekarang kawan-kawan? Tak boleh. Takutlah. Dia nampak macam tak berapa nak confident pakai Lancelot ni sebenarnya untuk Kimin. Kalau nak dibandingkan dengan pusingan yang kedua, perbezaan daripada sudut confident tu nampak ketara sangat untuk Kimin. Jadi nak tak nak untuk pasukan Untitled, mereka terpaksa lagi sekali untuk meletakkan tanggungjawab yang sama kepada Skyz dan juga Siska untuk memainkan peranan, terutamanya untuk jadi playmaker untuk pasukan Untitled. Jaja tengok macam mana betapa agresifnya sampai dekat bahagian bawah. Dia nak 1v1 dengan Kimin pun tak ada masalah. Tambahan tu dalam menara Untitled, bukan dalam menara pasukan JMX Kelantan. Dan Skyzar, di bahagian atas mudah untuk bersihkan minion. Terlebih dahulu kita lihat Madins yang berjaya diberikan rasakan. Lompatan berkualiti daripada Madins sangat diperlukan untuk masuk ke dalam team fight ataupun counter engage semula supaya memberikan kelebihan kepada pasukan Gesmai Kelantan. Setakat ini 2 Turtle dimiliki oleh pasukan Gesmai. Adakah Turtle ketiga hat-trick akan berjaya diambil? Kesempatan digunakan oleh Jaja di bahagian bottom. Boleh lihat bagaimana mereka kawal map dengan sangat sempurna untuk mendapatkan turret, memandangkan pasukan Untitled dalam keadaan kurang daripada sudut goal dan kawalan map mereka sangat-sangat teruk. Oh, hilang terus. Tak sempat nak buat apa-apa untuk pasukan Untitled. Tapi dalam masa yang sama Siska mencuba. Madins dicari, Madins diasak, tumbang tangan Siska. Tapi Jaja sekali lagi berjaya dapatkan Turtle secara percuma untuk pasukan JMX Kelantan. Rasi dicari juga. Tapi Monster yang sentiasa berada bagi harapan untuk menadah segala damage yang dikeluarkan oleh pasukan Untitled. Ini bukan pertandingan yang baik untuk pasukan Untitled. Mereka kehilangan Turtle 3 kali berturut-turut. Kimin juga kehilangan nyawa 3 kali. Dan menyebabkan kali ini pasukan JMX Kelantan, mereka pula sebenarnya berjaya untuk memegang permainan ini dan memaksa Untitled untuk mengikut tempo permainan mereka. Di mana tendangan berkualiti daripada Rasi sekarang ni? Itu satu lagi kena tengoklah macam ada 3 kill yang dimiliki oleh pasukan Untitled. 2 pergi dekat Madin. Langsung tak rasa apa. Pasukan JMX, Madin berkata, bunuhlah kau weh. Cakap dah masa Kelantan lah. Dan pasukan JMX berjaya untuk dapatkan Jaja. Dapatkan Jaja, dapatkan Kimin. Hilang. Tak sempat nak buat apa-apa. Siska dia oleh Monster. Percubaan untuk dapatkan Monster pula sebaliknya oleh Storm. Masih lagi diteruskan. Okey, boleh sambung balik discussion korang. Macam itulah dia. Rasi pun sama. Masalah dia sekarang ni untuk tim Gesmai. Tengok siapa yang ada purify. Tak ada. Yalah, baru perasan. Tendangan yang berkualiti berada di mana? Finisher dia ada banyak sekarang ni untuk Untitled. Siapa yang offside ke depan, tendang je lah. Ada banyak damage daripada Storm. Ada damage daripada Kimin. Dua-dua early game boleh untuk bagi damage yang sangat besar. Tambah pula sekarang Kimin, dia pakai Blood Retribution. Lepas tu Skyz pun boleh bagi Puki. Jaja. Okey, dapat Jaja. Tapi damage macam baru nak sampai. Okey. Kan cukup tu.
Sampai terpaksa guna retri ya nampak. Blood retribution memang tak boleh nak ambil neutral objektif. Ambil nyawa orang. Senang. Bagi skill damage terus. Saya mungkin kena ke sini sikit. Saya dapat rasa aura marah dia tu sampai ke sini. Okey, pada masa menit ke-9 dan masa menit ke-10 untuk pasukan Untitled, mereka perlu lakukan perkara yang seperti mana dikatakan oleh Mars. Dalam keadaan Jax Kelantan ada kekurangan, terutamanya bila mereka tak ada purify, itu seharusnya jadikan satu kelebihan untuk pasukan Untitled, terutama untuk Rasi. Dapatkan tendangan yang boleh memberikan satu kelebihan yang cukup besar pada pasukan Untitled. Kalau masuk ke sampai fasa late game nanti, perkara ini berterusan dan pasukan Untitled tidak berjaya untuk mengunci objektif mereka, terutama dari segi Lord. Itu membenarkan untuk pasukan Jax Kelantan, cantik juga dia terbang atas cloud tu. Dia akan memberikan ruang untuk pasukan Jax Kelantan dapatkan kemenangan kecil yang seterusnya akan transitionkan untuk pasukan Jax Kelantan dapatkan kelebihan yang lebih besar. Ya, kelebihan yang dikatakan tu adalah bila mereka berjaya untuk dapatkan lot yang pertama ini. Pasukan Untitled nak mereka kena kontes dan sekurang-kurangnya ada banyak objektif milik pasukan GMX mampu untuk dijatuhkan. 7 kill yang dimiliki oleh GMX semuanya ketika mereka berjaya untuk kawal game dan ketika mereka berjaya dapatkan objektif. Mereka pasukan Untitled mereka tak nak perkara tersebut berlaku sekali lagi. Terus saja Batu Shackle tak boleh lepaskan. Okey, Kimin berada di mana? Kita tengok adakah sisi kena. Hai, Siska ditumbangkan oleh Skyza begitu saja. Kimin mencuba lagi dapatkan. Cantik! Macam tu lah Kimin. Macam tu. Dapat juga lah untuk pasukan Untitled. Allah, Jaja kalah retri guys. Ya, dia salah timing. Okey, Rasi ditumbangkan oleh Skyza. Beza 1 saat je timing dia. Ya. Tengok dari segi retribution cooldown orang. Beza 1 saat je. Bukan, tadi di situasi tadi kalau kita slow mo, calculation daripada Jaja menggunakan retri sangat tak tepat. Dia menggunakan skill bersama dengan spell tu dah bagus. Tetapi nyawa Lord tinggal lagi 10 ke berapa dah tadi. Menjadi kelebihan kepada Kimin untuk memastikan Lord itu menjadi milik dia. Kalau Kimin serentak retribution bersama dengan Jaja, mungkin tak akan dapat. Dekat atas Kimin nak 1v1 dengan Jaja. Okay. Kimin is back. Berjaya untuk dapatkan tanda di bahagian atas sekarang ni. Pasukan daripada Untitled nampak seperti mahu menghukum GMX. Sekarang Maima diasak. 2 orang pemain daripada pasukan Untitled. Punch flash mungkin akan dilakukan. Okay, Maima ditarik. Tumbang di tangan Storm. Dalam keadaan yang sama kita lihat macam mana Maima telah pun terjatuh sebentar tadi untuk dibunuh. Namun 2 orang kematian untuk pasukan James Mike Kelantan tidak membuatkan mereka masih lagi putus harapan untuk berlawan. Keadaan pasukan James Mike Kelantan sudah tadi dengan kehilangan lot memberikan impak yang besar kepada pasukan mereka daripada leading sekarang ni telah pun ketinggalan dengan dari segi turret yang sepatutnya tidak boleh untuk dilaksanakan. Jaja kesilapan di 1 saja apabila tidak memastikan lot tersebut menjadi milik beliau. Dan secara automatik untuk pasukan James Mike Kelantan terpaksa berusaha semula untuk mendapatkan apa yang patut. Cuma yang bahaya bagus untuk pasukan James Mike Kelantan apabila Skyza sekarang dah pun mendapatkan Blade of Despair. Tapi dekat posisi ni kan, saya lebih risau untuk pasukan Untitled berbandingkan Jax Kelantan. Sebab Jax Kelantan, kalau mereka masuk ke fasa late game, kekebalan mereka ada tau. Mereka boleh nak sustain dengan lebih lama kalau berbanding dengan pasukan Untitled. Mereka meletakkan Chow dan juga hero seperti Arlott untuk jadi sebagai 2 frontliner untuk pasukan Untitled. Manakala untuk pasukan Jax Kelantan, mereka ada Mak Dins yang menggunakan Gatot Kaca. Mereka juga ada Monster yang menggunakan lampu-lampu. Tak ada masalah untuk Jax Kelantan berada dekat bahagian hadapan untuk menada damage yang dikeluarkan oleh pasukan Untitled. Key dia dekat sini, pasukan Jax Kelantan mereka perlu untuk pastikan yang ada ruang untuk Mak Dins buka Avatar of the Guardian dia tepat kena pemain pasukan Untitled dan kemudiannya disusuli pula dengan damage daripada Maima atau mungkin Skyza dan juga Jaja. Jadi untuk pasukan Jax Kelantan mereka perlu pastikan damage gila mereka dapatkan posisi yang terbaik untuk mematikan langkah pasukan Untitled. Salah sekarang pasukan daripada Untitled pun mereka dah mula untuk meletakkan damage dealer mereka dalam posisi yang mampu untuk keluarkan damage yang besar. Storm dah siapkan dia punya Sky Piercer sekarang ni. Bahagian Sky Z dah siap 4 core item. Jadi kita boleh katakan yang pasukan daripada Untitled mereka dah boleh untuk unleash Sky Z. Masih lagi belum mati, masih lagi tak ada assist langsung Raja dilihatkan berada di bahagian belakang, melakukan gerakan berjaya. Ada peluang lagi untuk pasukan James Mike Kelantan di sini. Sekiranya daripada perebutan lot yang boleh berpihak kepada pasukan James Mike Kelantan. Perlu untuk melihat kedudukan Kimin juga berada di mana. Dan pasukan James Mike pun sedar. Tadi Kimin tunjuk muka dekat bahagian bawah. Dan perebutan lot akan dilakukan sebentar sekali lagi. Cuma Maima dalam keadaan yang sangat jauh sebenarnya. Maima diperlukan bagi meletakkan sisi yang besar kepada lot tersebut. Supaya ada orang dalam kawasan berdekatan boleh untuk diangkat dan Rafiz boleh untuk dilakukan. Maima kena sampai dengan cepat.
dan membersihkan minion tersebut. Kekurangan daripada pasukan Gasmai Kelantan, mereka tidak ada sebarang hero mobility yang sangat tinggi untuk mengendalikan long lane. Tapi sepertinya pasukan Gasmai akan membiarkan saja kedudukan lot tersebut untuk diambil oleh Kimin tanpa sebarang gangguan. Okay, sebab tadi pun macam tadi Mars dah katakan, kedudukan Maimah agak jauh. Jadi susah untuk pasukan Jets Kelantan kalau mereka nak masuk secara tiba-tiba. Sebab dekat bahagian bawah tadi, di kedudukan lot pun cuma adanya Mak Dins dan juga Jaja. Jadi susah kalau mereka nak cuba untuk melakukan counter engage dekat kedudukan lot tersebut. Ini lot yang kedua untuk pasukan Title. Jets Kelantan disebabkan mereka punya position sekarang ni masih lagi ada ruang untuk melakukan pertahanan. Ada lagi damage pada Skyza, ada lagi damage pada Maimah. Dan juga masih lagi ada frontliner mereka yang boleh menada damage yang cukup besar pada pasukan Title. Jadi pasukan Jets Kelantan sekarang ni lebih kepada macam mana mereka nak pastikan team fight mereka dekat bahagian base ataupun untuk pastikan sebelum lot itu sempat untuk jatuhkan inhibitor dekat bahagian bawah. Itu yang patut difokuskan oleh pasukan Jets Kelantan sekarang ni. Lot yang berada di bahagian bawah perlu untuk bersihkan serta-merta, dan Rasi kali ini memburu siapa saja berada di bahagian depan boleh untuk dihabiskan nyawanya. Tiada lagi Holy Defense dapat untuk diletuskan bagi meletakkan lot tersebut daripada diberikan damage kepada turret yang berada di bahagian bawah. Tapi gagal juga, turret bahagian bawah mungkin dihancurkan dengan tembakan bertubi-tubi dilakukan oleh Storm. Ya, masalah juga kepada pasukan GMX, mereka tak ada purify ya. Jadi Rasi boleh lenggang-lenggoknya memilih mana-mana target daripada pasukan GMX. Okay, baru masuk minit ke-16. Walaupun satu inhibitor turret kat bahagian bawah berjaya untuk dipecahkan, ada ruang untuk pasukan Jets Kelantan melakukan pertahanan mereka. Sebab tapi sapuan tu daripada Siska. Berjaya dapatkan Madin, satu pemain tumbang. Meninggalkan 4 pemain sahaja untuk pasukan Jets Kelantan. Untitled mencuba untuk dapatkan inhibitor turret dekat bahagian tengah. Tapi Booster melakukan zona yang cukup baik. Maimah datang daripada sisi kanan. Mencuba untuk mengintai peluang yang ada. Siska terpaksa menggunakan flicker untuk mencarikan Siska. Oh, sakit tu Skyza. Tapi Siska tak terima, teliti pecah terus. Jaja berjaya untuk dapatkan kill dengan menjatuhkan Siska sementara tadi. Minit ke-16 untuk pasukan Jets Kelantan dan juga Untitled. Keadaan semakin tegang antara kedua pasukan. Follow up yang cantik datang daripada Jaja dengan Mountain Shocker. Kapal yang telah pun diayunkan, dibaling kepada Kimin. Kepada Siska sebentar tadi. Setelah pemecahan Immortality yang dibuat untuk pasukan Gasmai Kelantan memberikan semula peluang kepada diri mereka bagi mendapatkan kemenangan dalam game kali ini. Untuk Maimah, sebenarnya banyak kali saya nampak dia flank jauh ke belakang untuk memastikan bahawa kedudukannya tidak disedari. Tetapi untuk buat perkara sedemikian, elakkan diri daripada show dekat dalam map. Sebab perkara tersebut boleh dijangka oleh pasukan Title yang Maimah bukan berada di dalam base, malah mencari ruang macam mana mereka nak lakukan flanking. Sebabkan itu mungkin pasukan Title lebih berhati-hati untuk mendekati segala semak-semak yang ada di dalam Lane of Dawn kali ini. Ya, Storm pun salah satunya pemain daripada pasukan Title yang memegang Purify. Tapi gerakan Madin ditendang. Dapat Madin, Rasi. Tapi Monster, oh lemak, sakitnya. Damage dia, alamak, Monster tumbang tangan Storm. Satu kill berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Title. Free lot free lot. Okay, ni lot yang ketiga ni. Agak susah kalau pasukan Jets Kelantan kalau mereka nak cuba. Tapi tak ada masalah kalau mereka nak cuba juga. Tapi disebabkan lot dekat bahagian atas agak susah. Minion wave dekat bahagian bawah tu nak kena jaga juga untuk pasukan Jets Kelantan ni. Tak ada orang nak zoning kat bahagian belakang. Monster dah gone tadi. Dia lompat. Dia bagi info, lompat dan terus follow up daripada Jaja. Boleh je benda tu untuk dilakukan. Tapi apa masalah ni? Kenapa tidak ada sebarang tarik kanan cuba untuk dilakukan Rasi? Oh alamak, tapi lot cuba untuk didapatkan. Lompatan Avatar of the Guardian tu cuma untuk melarikan diri saja. Kimin mengunci lot tersebut untuk pasukan Title kali yang ketiganya. Jets Kelantan kali ini mereka terpaksa berada di posisi bertahan sekali lagi. Namun begitu lot yang ketiga dekat bahagian bawah untuk pasukan Title. Adakah mereka akan menggunakan lot ini untuk dapatkan pemain daripada pasukan Jets Kelantan lagi? Okay, lot akan muncul di bahagian bawah. Pasukan daripada Title akan memberikan tekanan di lane atas dan juga di lane tengah. Kawalan di segi minion kurang kemas di bahagian tengah. Mereka tak sempat untuk berikan 3 lane push. Tapi minion dah muncul sekarang ni. Inhibitor tarik kat bahagian atas berjaya untuk dipecahkan. Inhibitor tarik kat bahagian tengah juga dah tak ada. Kimin mencuba untuk masuk dekat bahagian belakang terus daripada pasukan Jets Kelantan. Tapi dekat bahagian depan tengok macam satu tangan pada Rasi. Dapatkan seorang pemain. Tetapi Skyza tumbangkan terlebih dahulu oleh Booster. Percubaan daripada pasukan Jets Kelantan lebih kepada bertahan. Tapi Jaja cantik. Berjaya dapatkan Rasi. 2 pemain daripada pasukan Title tergugur. Meninggalkan 3 pemain saja lagi. Tapi tengok macam mana Siska masih lagi mencuba untuk melengahkan masa. Kimin yang cuba untuk dicari.
Tapi lebih kepada sekarang ni pasukan JS Kelantan, mereka dah berjaya untuk menutup ruang. Dua pemain Skyz dan juga Rasi ada ruang untuk pasukan JS Kelantan kali ni memberikan serangan lagi dan lagi kepada pasukan Title. Yep. Tapi tadi Maimah baik target terus kepada Skyz. Skyz memang tak pakai Purify. Sebab kita dah masuk fasa late game. Skyz memang dah fasa memang sakit gila dah. Yep. Tapi pasukan daripada GMX berjaya untuk lakukan pertahanan yang kita boleh katakan pertahanan yang baik sebenarnya tadi. Sekaligus mereka pula memberikan tekanan terhadap pasukan Untitled. Ini satu kelebihan yang ada pada Kadita ni sebab dia punya ocean oddity dia sangat jauh, boleh untuk berenang ke depan. Dan tambahan pula dengan adanya rough waves lagi boleh untuk burst terus. Dan dua kedudukan daripada pasukan Untitled sudah tadi Rashid juga Skyz berjaya untuk didapatkan. Walaupun mereka tak ada high ground, targeting daripada pasukan GSMI Kelantan perlu untuk dipuji. Cuma dalam keadaan sekarang G-Storm masih lagi mendahului daripada si Carta mengeluarkan damage. Monster di tempat yang kedua. Cuma monster cepat sangat mati. Dia kena pilih di mana dia nak masuk supaya sustainability dapat untuk terjaga. Bukan dia yang mulakan terlebih dahulu memberikan 5 orang punya fokus terhadap dirinya sendiri. Mana boleh tahan? Lapu-lapu bukan tank. Ya, kena faham. GMX ada PD yang lain juga. Mereka boleh cuba dapatkan Jajah. Monster pun bawa mati sekali. Sekarang mereka cuba untuk dapatkan Madin, 5 orang pemain pasukan Untitled. Kita dah nampak trend pada pasukan Untitled di mana mereka akan bergerak berlima-lima Kalau terkena knock-up daripada Kadita ni, dia tak pergi kat buff lah tu. Patutnya untuk pasukan Untitled boleh dia pergi ambil purple buff dulu. Cuma perkara tersebut tidak dilakukan sebab mereka mengetahui bahawa Kadita Maimah tak tunjuk muka. Namun flanking telah boleh dilakukan. Lihat macam mana Mat Dance membuka map terlebih dahulu, memberikan ruang kepada Kadita ini untuk pergi bergerak mencari target yang sebetulnya. Okey, Madin dekat bahagian depan. Kena! Oh, tapi dekat bahagian hilang Skyz. Okey, tapi Maimah dicari pula. 1 berbalas 1. Namun begitu untuk posisi pasukan Untitled dan juga JS Kelantan, mereka kehilangan satu pemain penting juga. Tapi dalam masa yang sama Untitled kehilangan marksman mereka agak sukar. Disebabkan Skyz dalam posisi sekarang ni damage dia semestinya dah cukup besar dengan KDA 302 tanpa sebarang kematian. Ini memberikan satu ruang yang cukup selesa untuk pasukan JS Kelantan kalau mereka boleh gunakan peluang ini sehabis baik. Monster dekat bahagian belakang mencuba dapatkan seorang pemain. Madin sebenarnya sekali damage dikeluarkan oleh Siska, tapi Siska pergi ke belakang terus nak cari Monster. Monster diasah tapi ada final slash daripada Siska mencari Monster. Bukan akan tumbang tapi Storm pula sebab dijatuhkan. Walaupun Monster digugurkan. Rasi cuba untuk dicari. Rasi sekali damage dikeluarkan hilang. Skyz berjaya untuk makan Rasi. Lord kali ini cuba untuk didapatkan oleh pasukan JS Kelantan. Ini akan jadi secara percuma saja mungkin. Tapi dalam masa yang sama Kimin mencuba untuk datang merapatkan kedudukan. Siska dah sampai. Tapi dalam masa yang sama Siska masih lagi cuba untuk memancing Skyz terlebih dahulu. Final slash dilepaskan ke atas Skyz. Skyz masih lagi cuba untuk memancing skill set daripada pasukan Untitled. Tapi tengok Siska dia punya immortality telah pun dipecahkan. Masih lagi cuba untuk masuk. Skyz dia berjaya juga untuk larikan diri. Walaupun Siska tak habis-habis nak pancing dia. Segala benda semua benda ada guna. Itulah masa. Dengan immortal, flicker melarikan diri daripada Siska menjadi tunjang utama untuk menggagalkan usaha mendapatkan lot sebentar tadi. Ini akan jadi satu perlawanan yang cukup panjang untuk kita pada hari ini. Sekarang daripada GMX terpaksa melakukan pertahanan terlebih dahulu. Lihat, even Maimah sendiri pun tak boleh nak hadang damage yang boleh dikeluarkan oleh minion-minion ini. Lepas dengan kehilangan ketiga-tiga base turret, pasukan GMX tak memulakan serangan terhadap Lord. Kita nak tengok dan dekat Kimin mampu untuk dapatkan retribution dia. Okay, Lord. Okay. Kimin. Oh! Kimin! Di saat-saat akhir memerlukan hero. Tapi tengok macam mana untuk pasukan JS Kelantan, mereka mencuba Siska ditumbangkan begitu saja. Rasi datang tapi tengok Kimin digugurkan oleh Skyz. Percuma masa lagi diteruskan dan digugurkan oleh Storm. Satu lagi pemain cuba untuk didapatkan pula sebalik untuk pasukan Untitled. Skyz dah tak ada immortality. Masa lagi cuba untuk bertahan tapi ditumbangkan juga. Empat pemain yang ditumbangkan begitu saja. Monster masih lagi cuba untuk masuk dapatkan Rasi. Maimah cuba untuk tekan butang recall pulang ke base terlebih dahulu. Tapi Skyz dan juga Rasi berdua saja bersama-sama dengan Lord untuk pasukan Untitled. Pero Skyz lagi ni. Adakah ini akan jadi serangan terakhir? Tapi masih lagi ada Monster dan juga Maimah untuk melakukan pertahanan. Rasi mencuba untuk dapatkan Maimah. Lord dah mula masuk ke dalam perkarangan base pasukan JS Kelantan. Tapi Monster dan juga Maimah masih lagi sehabis baik mereka melakukan pertahanan. Tapi Skyz tumbang. Tapi Crystal masih lagi cuba untuk dipecahkan oleh pasukan Untitled. Rasi! Pasukan Untitled menang dalam kedudukan lot yang tidak boleh dipertahankan. Pasukan Untitled berharapkan kepada Rasi seorang diri untuk mendapatkan permainan ini dengan kemenangan 2 berbalas dengan 1. What an ending daripada pasukan Untitled.
untuk mencerahkan semula peluang mereka pergi ke playoff. Mereka masih lagi perlu mengharapkan sesuatu daripada keputusan game seterusnya, tetapi mereka dah lakukan tanggungjawab mereka. Mereka berjaya dapatkan kemenangan walaupun bukan kemenangan bersih. Win is still a win. Tapi untuk pasukan Untitled, kedudukan mereka di playoff masih belum terjamin. Betul. Walaupun dengan kemenangan 2-1 dan bukan prediction tapi lebih kepada jalan mereka telah pun kita bincangkan sebelum ini. Mereka kalau nak layak, keputusan yang perlu untuk didapatkan adalah 2-0 dan juga keputusan perlawanan kedua nanti di pasukan Homeboys menentang dengan Aero. Homeboys menang 2-0. Ini dah cerita 2-1. Sekurang-kurangnya untuk pasukan Untitled perlu menang 1 permainan ke atas SRG bagi mereka mengukuhkan kedudukan mereka untuk layak ke pusingan playoff menentang dengan Aero. Untuk pasukan Untitled, kemenangan mereka masih lagi belum dikonfirmkan untuk ke playoff, tapi kita akan bersama-sama dengan pemain-pemain daripada pasukan Untitled untuk sesi temu bual bersama dengan Ros di atas pentas. Let's go!